Okey, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya ni Honda CR-V 2019 datang daripada Skudai Johor, UiTM Skudai Johor. Owner bagi tahu saya bawa dia memang lembut sangat-sangat. Bila bawa tu memang berbuai-buai. Kereta standard tak ada buat apa-apa lagi. Jadi bila owner bagi tahu saya, dia terus buat booking tu. Datang daripada Johor. Bila sampai, saya terus masuk kat tester mesin depan kanan 31. Bacaan belakang kiri 20 lebih dan bacaan belakang kanan pun 26. So bacaannya di atas 20, sebab itulah kereta ni berbuai. Jadi selepas kami dah dapat bacaan macam tu, masuk dekat hoist. Bila masuk dekat hoist, kita buka ke 4 batang. Bacaan tinggi macam tu, you guys boleh nampak format kami tekan macam mana. Memang lembut sangat guys. So sebab itulah kereta ni berbuai-buai. Kereta tahun 2019, sekarang dah 2026, lebih kurang pun dah dekat 6 tahun lebih 7 tahun. Sebab itu dah sampai masa dia. Kami ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan kepada 40% stiffer. Sebelum kami pasang, kami akan minta format kami tekan secara manual. So dekat sini memang tekan pun tak dapat tekan sampai habis sebab keras. Tapi jangan risau, tak menghilangkan comfort you guys. So selepas itu kita mulakan proses pemasangan. Saya terus ambil kereta, saya test dengan owner. Owner cakap, "Ui, memang berbeza-beza. Memang rasa sangat berbeza." Jadi selepas tu kami terus masuk dekat tester mesin. Saya membuktikan bacaan ni depan kiri 14, depan kanan 18, belakang kiri semua berbelas-belas, di bawah 20 bacaannya, barulah kereta akan jadi lebih stable. You guys nak tahu tak apa efek selepas kita stiffkan absorber dia? Tengok body roll dia. Body roll dah tak ada guys. Sikit sangat-sangat. Selepas kita refurbish absorber, itulah efek dia. So kepada you guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, lebih details, senang saja cari saya. Cara dia, you guys masuk dekat link bio saya. Kemudian you guys selamat untuk berurusan. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Saya nak jumpa owner sebab nak balik ke Johor baru. Datang dari Johor, buat absorber, siap balik Johor baru balik. Ya, respect guys. Okay, so insyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.